Rupanya punca sebenar nafas berbau bukan sebab mulut je. Ramai orang bila nafas berbau, terus ingat tak gosok gigi cukup atau mulut kotor sebab makan. Tapi sebenarnya, kalau kau ada GERD, asid perut boleh naik sampai ke tekak dan gas dari dalam badan boleh keluar ikut nafas. Sebab tu, walaupun kau dah berus gigi, kumur mouthwash 3 kali sehari, bau tu tetap ada. Bukan sebab mulut tak bersih, tapi sebab sistem dalam badan kau yang dah kacau. Bila GERD tak stabil, asid naik, angin berkumpul dan semua tu keluar ikut nafas. Tu yang buat nafas rasa masam, kadang-kadang macam bau busuk walaupun baru lepas makan. Kalau kau nak bantu, tenangkan perut dan jaga sistem penghadaman, boleh ikhtiar dengan lendir raja. Dalam dia ada probiotik dan prebiotik inulin. Fungsi dia bantu balance bakteria baik dalam usus, kurangkan angin, bantu lawaskan perut dan kawal asid naik. Ada juga camu-camu, bahan semula jadi yang support imun badan. Produk ni tak ada gula tambahan, jadi orang diabetes pun boleh amal. Yang ada masalah anxiety pun sesuai, sebab bila usus tenang, otak pun lebih stabil. Ambil 1 biji sebelum makan, pagi atau malam ikut keperluan. Kalau nak cuba dulu, ada set trial 10 biji. Kalau nak terus amalkan, boleh ambil botol 30 biji. Kalau kau dah penat jaga mulut tapi bau tetap ada, jangan terus salah tempat. Kadang perut dengan usus yang minta kau tolong. Klik part 2 dekat caption kalau nak tahu cara bantu tenangkan GERD dari dalam. Dan save video ni untuk diri sendiri atau kawan yang ada masalah sama tapi tak pernah fikir perut dia punca bau tu.